Rahsia surah Al-Fatihah. Kalau salah, tolong betulkan. Alkisahnya apabila kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini adalah hakikat zikir, memuji Allah atas segala nikmatnya. Bagaimana nak dapat hakikat zikir? Kita kena buat hubungan dengan Allah dalam apa jua keadaan, sambil berdiri, duduk dan baring. La ilaha illallah. Ayat kedua kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nak belajar hakikat ikram muslimin, tunaikan hak, kerana Allah telah tunaikan hak kita. Maka kita nak belajar tunaikan hak makhluk, hak ketua, hak keluarga, hak anak, hak jiran, hak diri sendiri, hak Al-Quran, hak agama, semua hak kita nak belajar tunaikan melalui ayat kedua Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana nak dapat? Kita kena tunaikan segala hak. Ayat seterusnya, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kemudian. Inilah tauhid yang sebenar. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Kita nak masukkan dalam hati kita, hanya Allah yang berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Allah lah Malik segala Malik, Raja segala Raja. Ayat seterusnya tuan-tuan, Iyyaka na'budu, akan dikaulah kami sembah. Inilah hakikat solat, ibadah yang akan ditanya paling awal daripada mahsyar. Bagaimana nak dapat hakikat solat? Kita solatlah sebagaimana Rasulullah SAW solat awal waktu berjemaah tempat azan diazankan. Iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau kami minta pertolongan. Inilah hakikat ikhlas, tiada daya upaya melainkan Allah. Apa yang kami lakukan kerana Allah, apa yang kami tinggalkan kerana Allah, apa yang kami segerakan kerana Allah, apa yang kami lengahkan kerana Allah. Ayat seterusnya, Ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Inilah hakikat ilmu. Kita nak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, dan buat ikut keutamaan. Kita kena belajar segala ilmu, fadail, masail, berguru. Yang mana syaitan sangat takut orang yang berilmu. Orang yang berilmu ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid. Ayat seterusnya, Siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta jalan orang yang Allah cintai. Siapakah dia? Rasul-Rasul, Nabi Muhammad, sahabat, anbiya, salafus soleh, siddiqin, syuhada. Kita minta jalan yang lurus. Inilah hakikat Muhammad Rasulullah. Yakin hanya sunnah Nabi bawa kejayaan. Yakin sunnah Nabi ada kejayaan. Jadi kita hendaklah amalkan segala sunnah, daripada sekecil-kecil sunnah hinggalah sebesar-besar sunnah. Dan ayat seterusnya, Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Kita tak nak jalan orang yang Allah murkai dan jalan orang yang Allah sesatkan. Inilah hakikat dakwah. Kita nak cegah diri kita daripada jalan orang yang Allah murkai dan jalan orang yang Allah sesatkan. Siapakah orang yang Allah murkai? Siapakah orang yang sesatkan? Orang yang lalai dan orang yang melampau. Agama ni dia pertengahan, wasatiyah. Contoh bab harta, tidak boleh terlalu boros dan tidak boleh terlalu kedekut. Wasatiyah, pertengahan. Begitu juga kahwin, tidak boleh tak kahwin, tak boleh juga berzina sewenang-wenang. Kena ambil pertengahan, iaitu kahwin. Apa-apa saja ada jalan pertengahan dia. Dan tidak boleh melampau, tidak boleh tak makan, tak boleh makan terlalu banyak. Maka inilah jalan yang lurus, jalan yang berada di tengah-tengah antara jalan yang dimurkai dan disesatkan, ada kejayaan. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita baca Fatihah, kita fahamlah setiap ayatnya bermula dengan hakikat zikir, kemudian hakikat ikram muslimin, kemudian hakikat tauhid,
kemudian hakikat solat, dan seterusnya hakikat ikhlas, dan seterusnya hakikat ilmu, dan seterusnya hakikat Muhammad Rasulullah, dan akhir sekali hakikat dakwah dan tabligh. Inilah rahsia surah Al-Fatihah yang ramai orang tak tahu, dan saya diberitahu oleh satu orang ulama untuk sampaikan. Semoga tuan-tuan, saya sendiri dapat amal. Semoga kita semua dapat belajar hakikat daripada surah Al-Fatihah ini. Ada pertolongan Allah, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan diri saya, minta maaf dengan tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dapat masuk syurga satu keluarga tanpa tertinggal seorang pun. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Na'udzubillah min zalik. Subhanakallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.